Pada hari ini kita berada di Agrofest, di mana Agrofest ini adalah merupakan satu medium di mana pihak KPKM peringkat negeri melaksanakan program Berdasarkan Pertanian. Jadi pada hari ini, Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak terlibat secara langsung untuk pelancaran program ini, di mana ini adalah merupakan satu platform di mana kita akan memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang. Di samping itu juga kita ingin menyatakan di antara fungsi-fungsi Lembaga Pertubuhan Peladang di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan. Di negeri Perak kita mempunyai 31 buah pertubuhan peladang yang berada di seluruh kawasan di negeri Perak, di mana kita memainkan fungsi dan juga peranan yang sama. Di antaranya, sekiranya di Agrofest ini kita telah terlibat secara langsung di dalam aktiviti mekanisasi ladang, kita juga terlibat di dalam PO kopi dan juga kita juga terlibat di dalam pameran. Tak lupa juga di dalam produk-produk berkualiti tinggi, contohnya seperti premium card yang dihasilkan oleh Pertubuhan Peladang Negeri. Jadi fokus utama kita menyertai program ini adalah untuk memperkenalkan dan juga menyatakan peranan yang dimainkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perak bersama dengan Pertubuhan Peladang Kawasan. Jadi, besarlah harapan kita untuk memastikan dengan menyertai penyertaan Lembaga Pertubuhan Peladang di dalam program Agrofest ini, ia dapat mewujudkan atau menyatakan peranan yang dimainkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang demi pembangunan ahli-ahli, dan juga di samping itu juga untuk menyatakan peranan dan juga kita punya komitmen di bawah pengeluaran makanan, di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga KPKM.